Assalamualaikum. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di Unggas Farm Kraton Channel. Okeylah, agak lama juga saya tak dapat nak buat video. Jadi hari ni adalah sikit masa, bolehlah buat video sikit. Okeylah, hari ni bukan saya nak cerita pasal ayam ni, tapi tengoklah ni tuan-tuan. Aduh, tengok, semak dah. Dah tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak mesin rumput buat sementara waktu ni. Sebab ni ni. Ini kalau mesin rumput kat bawah ni tengah sedap-sedap mesin rumput. Kalau gugurnya ni bocor kepala tuan-tuan. Jadi terpaksalah biar dulu sementara ni, biar dah gugur semua buah durian ni. Barulah boleh bersihkan lah. Okey, satu perkara saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Ni adalah satu kesilapan saya apabila buat reban ayam berhampiran dengan pokok durian ni lah. Akibatnya tengok tu, habis dah. Zinc dah kemek dah. Ni dah kira agak jauh juga daripada pokok ni. Pokok sedikit ke kanan, tapi sampai juga buah ke sini. Yang ni saya terpaksa alaskan dengan pelepas sawit supaya sekiranya buah gugur atas ni tak adalah menyebabkan kerosakan pada zinc. Ni ada sebiji ni. Ni. Kalau tidak tuan-tuan, habis. Ni contoh. Kemek lah ni. Ni lah satu kesilapan saya lah. Jadinya ni satu pengajaran pada saya dan juga contoh kepada tuan-tuan supaya kalau nak buat reban ayam ke apa ke, biarlah jauh sikit daripada pokok buah-buahan, terutamanya pokok durian lah. Memang akan menyebabkan kerosakan lah pada bumbung. Tengok. Okey, tak apa. Nanti kita ada masa, kita akan buat tempat lain lah. Mungkin saya akan buat dekat kawasan ni, biar agak jauh sikit daripada pokok durian. Mungkin kawasan ni lah. Jadi bersihkan dulu kawasan ni, nanti kita buat lain. Itulah tuan-tuan, kalau kita tak ambil kira kawasan dan tempat yang sesuai, jadi macam saya ni lah. Habis dah. Ini belum gugur semua lagi ni. Kalau gugur lagi ni rasanya memang rosak lah. Zinc tu ada lagi dah sikit lah, kalau tuan-tuan nampak. Okey lah, saya nak kutip dulu buah-buah ni. Nanti kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Terbaik.